Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam telah menunjukkan pukul 9. Selamat datang kepada sesi live kita malam ini. Kita akan tunjuk penggunaan Claude AI Pro. Claude AI Pro untuk kita punya sesi malam ni. Kita tengok dulu berapa ramai orang masuk. Terima kasih ramai. Saya nak cek dulu. Bagi saya masa, saya nak cek dulu adakah live saya dah keluar ke belum. Takut korang dah bercakap lama-lama, hilang pula live. Sekejap, kita tengok dulu. Kita sedang bersiaran langsung. Okey ke tak? Orang boleh dengar ke tak? Siapa yang nampak, boleh komen. Boleh dengar ke tak? Alright, suara dah dengar kat satu tempat. Kita tengok lagi kat satu tempat. Okey ke tak? Alamak. Okey. Alright, ada Alright, selamat datang tuan-tuan dan puan-puan ke sesi live kita malam ni. InsyaAllah kita akan jalankan sesi live selama 2 kali seminggu untuk memberikan anda berita-berita terkini mengenai AI, ataupun saya akan tunjukkan demo-demo yang menarik mengenai AI kan. Saya pasti ramai yang kat luar sana, ramai yang dah ada menggunakan AI, tapi kita tak tahu pun apa AI tu sejauh mana dia boleh pergi menyelesaikan kita punya kerja kan. Banyaknya kalau saya tengok, saya pergi ke program-program kerajaan kan, kita banyak tengok ada yang pakai ChatGPT, ada yang organisasi dia subscribekan Gemini kan. Tapi yang ni kita nak bagi anda satu peluang untuk cuba tengok kan. Kalaulah anda dah biasa guna ChatGPT dengan Gemini, rasa-rasanya macam dah sampai ke bumbung dah kan. Rasa nak buat benda ni tapi dia tetap juga leceh pakai AI kan. Jadi saya nak menunjukkan satu alternatif. Yang ini ialah salah satu AI yang meletup kan. Banyak konten-konten creator dan juga guru-guru kat luar sana dia tengah promote menggunakan Claude AI kan. Jadi ini saya memang rasa sangat gatal untuk subscribe Claude AI yang berbayar. Yang ni saya menggunakan Claude AI Pro, harganya $20 sebulan. $20 sebulan. Kalau nak tukar kepada ringgit boleh darab lebih kurang darab 4 lah kan. Darab 4 RM80 lebih kurang macam tu, 80 ke RM90. Jadi yang ini kita nak tengok kan, kalaulah anda nak tengok Claude ni, lepas tu gatal-gatal pula kan, rasa nak beli ni kan, boleh je kita masuk masuk ni. Dan saya benarkan kalau anda ada soalan yang nak tanya, boleh tanya, ataupun nak soalan untuk kita demo kan. Sebab yang kat sini saya sedang tunjukkan anda Claude AI yang Pro. Jika anda ada kata-kata tangan nak cuba beli Claude AI Pro, boleh hantarkan dekat anda punya dekat ruangan chat, dekat ruangan komen kat sini kan. Apa prompt yang kita nak cuba malam ni, kita akan masukkan, tengok power ke tak power. Tapi kalau kita tak ada apa-apa prompt daripada anda, mungkin orang tengah scroll-scroll tengok, kita akan mulakan dengan kita punya demo lah. Saya ada sediakan ada beberapa demo. Kod-kod anda yang ramai malam ni tengah baca Yasin ke, ataupun baca surah Sejadah ke, Al-Mulk malam ni, mungkin ni lah sedikit busy tapi insyaAllah kita akan teruskan kita punya sesi. Saya akan tukar skrin saya supaya boleh nampak lah saya jadi ni pula. Jadi
macam sama-sama pula. Saya tak apa pasti mengapa paparan saya dia jadi sama-sama macam ni. Kalau saya tukar, siapa kalau nak tengok paparan penuh boleh cuba tengok di stream satu lagi di social media saya satu lagi, dia ada yang penuh lah. Yang ni saya padamkanlah dulu supaya semua orang boleh tengok. Jadi dia akan square macam tu. Jadi bagi siapa yang komen, boleh komen apa yang kita nak cuba. Boleh komen prompt anda apa yang kita nak cuba pada Claude AI Pro ni. Kalau tak ada, kita akan teruskan dengan kita punya apa ni. Kita punya demo-demo yang saya dah tetapkan untuk malam ni. Okey, untuk yang pertama malam ini kita nak tengok betapa power ke tak power. Claude AI ni dia boleh membaca maklumat. Membaca maklumat. Kalau saya ada kat sini, saya buka saya punya satu file olok-olok lah. Ini satu file olok-olok je. Ini bukan perkelilingan betul. Di sini Kementerian Pembangunan Digital. Ini olok-olok saja tau. Bukan yang betul punya. Okay, saya ada satu file yang olok-olok. Kita nak minta Claude ni untuk dia sediakan summary. Untuk summary daripada ni. Ini ada lebih kurang dalam 5 page kat sini kan. Jenuh lah. Kita nak baca satu-satu. Okey, apa yang kita kena buat bila kita ada apa-apa dokumen. Kalau anda yang bekerja dalam bidang undang-undang, kalau anda bekerja orang nak buat SOP, orang nak buat kita punya workflow, kita nak buat surat-surat kan apa ke, boleh menggunakan Claude ni sebab dia salah satu kepakaran dia menulis dalam bahasa-bahasa yang formal dan juga dia dilatih dengan banyak dokumen-dokumen yang formal. Okey, saya dah ada tunjukkan saya punya file tadi dan saya akan masukkan ke dalam Claude ni. Tak payah kita nak kita nak tekan klik mana, kita klik and drag saja, tengok apa kita punya dokumen. Jadi apa yang kita kena buat, kita boleh kosong saja pun tak apa, ataupun kalau nak mungkin kita boleh hantarlah satu prompt. Kita nak tanya apa dekat prompt, dekat Claude ni. Mungkin saya nak minta dia ringkaskan dokumen ini dalam 5 poin utama, sertakan action items untuk saya. Dalam BM pun tak ada masalah. Jadi apa yang saya buat daripada dokumen 5 page ni, kita minta Claude AI ringkaskan. Kita minta dia 5 poin utama, sertakan action item. Apa 5 poin utama daripada page ni? 5 poin utama ialah kategori penggunaan AI. Mungkin ada nak buat kategori-kategori tertentu. Betul, wajib guna platform berlesen. Jangan guna kalau jabatan-jabatan kerajaan, jangan guna AI yang entah mana-mana hala yang kita search kat Google, betul ada tulis je AI, kita terus je. Kita terus je ini sama dengan ChatGPT ni, nampak semua macam lebih kurang sama kan. Tak sama. Jika anda bekerja dalam sektor kerajaan, tolong berhati-hati guna AI. Saya tengok banyak orang dekat platform social media ni, dia kata nak cari platform AI yang murah. Kalau nak guna yang personal, bagi saya okey lah kan. Tapi jika anda banyak buat benda-benda berkaitan dengan kerajaan, anda memproseskan data-data peribadi, ada nama, nombor IC ke kan, ataupun maklumat yang terkelas yang patut limited untuk edaran dalaman saja ataupun edaran terhad saja, janganlah guna AI yang kita cari dekat platform Shopee ke apa, jangan. Sebabnya kadang-kadang AI yang diorang jual dekat platform-platform luar sana tu, dia ialah akaun yang berkongsi. Tiba-tiba bila kita log in, tengok kan,
Kenapa dah ada chat ni kan? Sebenarnya itulah tandanya kita berkongsi. Dan apa yang masalahnya, kita punya data semua orang boleh tengok dan download. Itu masalahnya. Kalau anda gunalah platform yang berbayar. Kalau ada jabatan bagi apa Gemini ke ChatGPT, tolong gunakan yang tu. Ini 5 poin pertama. Dan saya minta dia kan berikan action items, dia pun bagi action items. Apa yang kita kena buat daripada dokumen ni, dia tolong summary-kan lah. Okay, dia dah ada dah 5 poin utama. Bila kita bagi action item, maksudnya kita minta dia apa yang kita nak buat daripada dokumen ini. Ini saya faham kalau tuan-tuan dan perempuan kerja dalam sektor kerajaan kan, tiba-tiba ada pekeliling baru kan. Jadi minta dia, prompt dia ialah minta bagi dia action items. Apa kita nak buat guna apa dokumen pekeliling baru ni? Kalau ada pekeliling baru ataupun orang undang-undang baru kan, apa yang berbeza? Jadi kita minta dia sediakan tu. Nombor 1, semak sama ada jabatan sudah lantik, pegawai AI. Jadi apa Claude dia cadangkan untuk sediakan lantik pegawai AI. Jika belum, maklumkan kepada ketua jabatan. Jadi pegawai AI ni tugasnya mungkinlah untuk oversee penggunaan AI. Daftarkan diri untuk asas AI, asas untuk perkhidmatan awam. Alright. Kemudian adalah banyak-banyak yang lain. Jadi kalau daripada sini kata ini macam apa ni siap ada tarikh akhir lagi kan. Okey, katakanlah kita ada pekeliling baru, lepas tu kita kena bos suruh untuk buat satu sharing session mengenai pekeliling yang baru tu kan. Jadi kita minta lah Claude ni tolong rangkakan, ataupun kita terus buat ni lah, tolong buat slide untuk sesi perkongsian 5 minit mengenai pekeliling baru ni. Jadi Claude ni dia akan teruslah buat bukan macam mungkin kalau ChatGPT dia akan keluar lah apa point-point, kita kena copy paste. Ini Claude boleh tolong buat kan. Kita tengok betapa power ke tak power kan. Saya tahu ramai antara anda dia nak tengok design kan, design lawa ke tak lawa. Tapi tuan-tuan dan perempuan, bukan yang penting design tu. Yang pentingnya bukan design, yang pentingnya inti dia betul ke tak tapi kita dah settle lah mengenai inti dekat atas ni. Ini kita bagi dia buat design. Sambil-sambil tu saya nak tengok ada tak orang di ni. Okey, ada orang komen. Oh, hebat weh. Memang hebat Memang hebat. Ini sebenarnya apa AI ni buat, dia bukannya dia reti copy paste ke apa ke. Dia sebenarnya menulis sebuah kod. Dia buat kod untuk hasilkan sebuah file PowerPoint. Ini mungkin ambil masa dalam 3-4 minit. Saya dah try buat paperwork, best. Alhamdulillah kan. Boleh komen sikit kan buat paperwork tu apa yang lainnya. Apa yang lainnya berbanding daripada guna AI yang lain. Itu kita nak tahu tu kan. Kita kongsi bersama-sama. Ini AI apa? Ini saya guna AI yang namanya Claude. CLAUDE. Bukan cloud. Cloud tu mungkin orang kata awan. CLAUDE, Claude. Itu AI. Kebanyakannya AI ni banyaknya datang daripada Amerika lah. Tapi dalam sesi live kita yang lepas-lepas saya dah tunjukkan beberapa AI daripada China. Pengiraan dia okey ke tak? Kejap lagi kita tengok. Power ke tak power dia buat kiraan. Kadang-kadang satu benda yang penting juga, kita nak analisis data kan. Kita nak analisis data. Payah kan. Kita nak tengok pun kita bukan berapa reti sangat Excel kan. Kita campak je kat AI. Sama je prompt biasa. Saya letak surat dari HQ. Slide pembentangan tu je terus siap. Paper 14 page. Kan senang gitu. Jadi sebenarnya apa yang Puan kongsikan tu sebenarnya ialah satu workflow menggunakan AI.
Ini salah satu tanda kita ni lah, tanda kita ni seorang pengguna AI yang power. Bila kita dah ada workflow sendiri, daripada nombor satu kita ada surat ataupun perkeliling dari HQ. Nombor dua kita buat apa-apa kan. Jadi semuanya kita dah ada workflow sendiri. Ramai orang dia tak hanya reti tulis prompt saja, tapi dia tak tahu apakah workflow yang sebenar. Jadi lama-lama tercari nak buat ini tu, membazir masa kan. Jadi tak membantu sangat pun menggunakan AI kalau tercari-cari. Jadi apa yang dia buat, yang pertama sekali, saya gerakkan saya punya kamera sikit kat sini. Dia ada buat outline, slide 1, slide 2, slide 3 ni. Dan apa yang lain, dan apakah dia punya slide dia begitu pergi kat sini, perkeliling pentadbiran. Ini saya bagi disclaimer bagi tuan-tuan perempuan yang baru tengok, ini perkeliling yang olok-olok je, ini bukan perkeliling yang betul. Okay, alright, jadi ini perkeliling pentadbiran. Apakah perkeliling ni, lepas tu kategori 5 langkah wajib dan latihan mandatory kan. Adalah lebih kurang 1 slide 1 minit dia kata kan. Mari kita tengok komen ya. Pada saya power dari notebook LM sebab ayat dia still manusia. Okey, notebook LM belakang dia ialah engine daripada Google, Gemini lah kan. Jadi Gemini ni dia yang bagusnya ialah dia punya, kalau dia nak membuatkan dokumen-dokumen yang formal, nak buat surat, nak buat laporan, nak buat SOP, guideline, bolehlah pakai dia kan. Tapi yang Claude tu bagi saya lebih better lah untuk buat benda ni kan. Gemini pun tak kurang juga hebatnya. Tapi notebook LM, kenapa dia asingkan daripada Gemini kan? Padahal dua-duanya bawah bumbung yang sama. Dia buat notebook LM tu sebabnya dia punya tujuan utama ialah bolehkah kita berinteraksi dengan kita punya maklumat. Contohnya kita ada maklumat SOP. Jadi kita boleh macam berdialog kan. Kita soal jawab dengan SOP tu. Kalau kita ada rakaman video, kalau kita ada rakaman suara kan, kita boleh tanya pada kita punya file tu kan. Slide ni boleh edit ke tak? Malangnya tak boleh. Tengok saya klik lah macam mana pun tak boleh edit. Tapi kita download dan saya akan buka. Yang ni okey. Kalau buka dalam gunalah PowerPoint kegemaran anda, tapi saya menggunakan WPS yang percuma lah. Jadi setiap item ni boleh diedit, jangan risau. Kata tak sukalah color gold ni kan, nak tukar warna biru, nak bagi sama juga dengan background. Tukarlah Kata tak berkenan lah tiba-tiba ada kotak ni kan. Alihlah kotak ni. Nak tukar color apa lagi kotak ni, boleh Alright, kita tengok. Ada komen tak sebab terlalu laju. Okey, slide boleh edit. Dia tak boleh edit dalam Claude, tapi kita boleh download sebagai PPTX Okey, boleh tak try prompt convert Microsoft ke PowerPoint? Ke PowerPoint ke memang dia Microsoft Word saja? Saya kurang jelas soalannya tu kan. Selalunya kalau kita nak buat, kalau kita ada Microsoft Word, kita campak saja Microsoft Word tu dalam prompt tu. Kita nak minta dia convert kepada slide, kita adalah beberapa step dia dulu saya buat kurang jelas puan apa dia punya ni. Ini app apa? Claude. Yang sama yang saya ni. Yang sama yang saya demo hari Selasa gitu, tapi hari ni saya nak tunjuk kepoweran dia yang lain. Okey, kita dah settle lah tunjuk. Kata, boleh tahan tak power ni kan pakai ni. Pakai Claude ni kan. Dia punya bahasa pun cun, lepas tu dia punya
output sebagai pekeliling pun lawa juga kan. Oh, jangan saya lupa bagi tahu tuan-tuan perempuan, yang ni saya pakai cloud desktop. Kenapa nampak lain je, sebab dia ada satu program yang kita boleh install dalam komputer kita dalam desktop. Ini kita pakai cloud desktop. Yang saya buat hari Selasa itu saya guna dalam dalam browser. Kalau buka Google Chrome ke Mozilla ke macam tu lah. Oh, AI summary. Terkejut saya. Ingatkan ada komen ke apa Alright kalau ada apa-apa soalan boleh tulis apa soalan. Cloud on fire ke sekarang ni? Ya. Memang betul lah kan. Bagi saya kenapa cloud ni dia jadi hype yang betul-betul, sebabnya dia tawaran dia lebih daripada memproses perkataan. Kan, kalau kita tengok masa awal-awal ChatGPT keluar kan, kata boleh power lah, boleh buat apa thesis, boleh buat laporan kan. Okey, itu orang we get it. Orang dah buat dah benda tu daripada 2022. Tapi sekarang ni orang nak lebih lagi kan. What you can do apa further than that kan, daripada kita buat apa tulis pantun ke apa ke kan. Kita nak lebih lagi daripada dokumen kita ni, kita boleh hasilkan maklumat-maklumat yang lebih berharga daripada tu. Dia tak boleh generate image, betul. Cloud dia tak boleh generate image, tapi dia ada sambungan dia lagi saya tak pasti kita ada sempat ke tak untuk tunjuk sambungan ni sambungan untuk cloud ni tak semestinya dia separuh betul separuh tak dia tak boleh hasilkan gambar seperti ChatGPT dan Gemini dalam chat, tapi dia ada sambungan kepada Canva. Itu cerita untuk lain hari Okey, yang keduanya kan this isn't working right now kenapa ni kan, boleh ke tak alright, jadi tak ada apa masalah tadi kita dah settlekan, kita buat apa dokumen sebenar, dia boleh analyze dan terus buat slide kan. Okey, yang ni saya rasa benda ni mungkin tuan-tuan dan puan tak pernah tengok. Mungkin ada dalam tool yang lain, tapi saya tengok tak seinteraktif dalam dua AI yang lain Dalam AI yang lain pun ada, tapi dia tak seinteraktif Okey, ini kita lari sikit daripada topik buat kerja. Saya nak kita buat satu aplikasi dalam cloud ni, dan kita boleh main-main interact kan dalam dia. Kita boleh interact dalam dia Contohnya lah kan, baru-baru ni saya banyak bertanya-tanya mengenai diet. Kita tak nak lah cerita pasal kerja kan, kita cerita pasal diet kan, senang, orang nampak gambaran, dan kita boleh buat ni kita boleh buat jadi contoh kan. Jadi saya nak minta Cloud AI untuk hasilkan calorie counter. Tahu tuan-tuan dan puan tahu tak calorie counter? Tolong buat satu aplikasi calorie counter untuk saya rekodkan kalori saya setiap hari. Simple saja. Mungkinlah kita tak ada idea yang mendalam kan, kata nak calorie counter ni nak kena ada apa, dia ni dalam dia punya unit apa. Ini tak perlu pening-pening, kita masuk satu prompt yang simple dulu. Tolong tengok apa jadi tengok betul-betul apa yang Claude akan buat. Yang ni okey, kita boleh tutup yang ni sebab nampaknya dia berfungsi. Tengok ada komen kita, okey. Tengok yang ni kita pakai Claude AI yang Pro. Saya try buat storyboard video, boom, detail gila. Yang saya nampak banyak kalau kita tengok konten-konten creator dekat Amerika, memang kebanyakannya dia pakai Claude. Jadi Sam Altman toke Facebook pun dia dah menggigil lah kan, kata kenapa Claude ni lagi power kan. Dia buat storyboard video lagi lawa. Ajar buat dashboard. InsyaAllah kita tengok mana
kalau kita sempat ini apa yang dia buat belakang tabir ni, dia sedang menghasilkan satu web app. Mengira kalori dan teliti, menghias meja makan anda, menyediakan dapur detail. Dah keluar dah. Jap, kita tengok komen. Cloud AI boleh buat poster ke? Cloud AI dia tak boleh buat poster yang direct macam kita buat dalam Gemini ataupun dalam ChatGPT, tapi dia ada cara lain. Cara dia tak adalah rumit, tapi dia macam one extra step sikit. Tapi hasil dia wow, bagi saya wow lah. Kalau sempat kita demokan hari ni, kita akan demokan. Okey, tengok dah dia punya aplikasi ni kan, dah tengok macam uish, ni apa benda ni? Kan? Kalau nak belajar poster, insya-Allah bulan 6 ni saya akan fokuskan live kita akan buat poster, kelas free pun kita akan buat poster. Kemudian di hujung nanti kita akan pilih satu weekend kita akan buat kelas yang berbayar. Ipoh kat mana? Gunung Rapat. Saya kat Gunung Rapat. Kita tengok komen, okey, tak ada komen. Dia sedang visualize ni. Tool call fill. Dekat sangat. Nanti boleh sambung chat nanti Kita nak bagi dia masa. Betul ke? Dia dah buat dah. Okey, kita bagi dia masa, tengok dia kata dah done. Okey, tak apa. Kalau kita tak boleh, kita copy. Bagi dia. Bagi dia try sekali lagi. Try again. Kadang-kadang tak ada masalah. Kita bagi dia ni je. Kita bagi dia restart balik je kalau ada ke tak. Alright. Okey, kalau lah ada yang bertanya-tanya kan pasal dashboard tu kan, dia pun boleh juga Kalau anda ada data daripada bentuk CSV ke, dalam Excel ke, campak je dalam Gemini boleh, ChatGPT pun boleh, tapi saya rasa kalau dari sudut dashboard lagi lawa lagi lah Claude kan. Bukan nak puji betul. Sebab semalam saya baru jalankan satu kelas one to one daripada sahabat kita dari Brunei. Saya demo kan. Saya ada satu dataset yang saya buat olok-olok lah. Saya buat olok-olok. Dataset tu ada 100 row. Saya masukkan dengan prompt yang sama, tak ada ubah pun. Masuk data yang sama dekat ChatGPT, masuk data yang sama dekat Gemini, masuk data yang sama dekat Claude. Memang Claude ni memang sangat lawa lah Ni dah settle ke belum? Dia masih lagi. Alamak. Ini dia dah keluar dah. Dia ada masalah sikit untuk visualize Tak apa, kalau dia tak dapat tak dapat visualize, saya tunjuk je dekat sini Sebenarnya ada dah kita siapkan. Macam macam rancangan masakan. Bila kita buat rancangan masakan, bahan kena siap kan. Janganlah tak siapkan tak siapkan bahan Okey, saya bawa ke sini sikit. Kalau memang halus sikit lah, siapa yang tak tengok kat ni ini dia punya paparan kalori dia. Kalau kat sini ada ni, ini bilangan protein, ini karbohidrat, ini bilangan lemak Betul, kat sini kita boleh tambah nasi, ayam, roti canai, teh tarik, pisang jadi kita nak tarik pun boleh. Nama kita nak makan nasi lemak. Tapi kita kena kira lah sendiri kalau nasi lemak lebih kurang 300 kalori. Protein dia berapa? 150,
Saya tembak je ni karbo 200 gram. Lemak dia 100 gram. Tambah kelok. Kalori Okey, kita tambah kat log, nanti dia akan masuklah kat sini tambah kelok. Kita boleh tambah masukkan kat sini nasi putih 1 mangkuk. Ayam ada tulis kat sini, tambah 1 mangkuk. Nak tambah roti canai, klik je roti canai yang ada kat sini, tambah. Jadi kita dah makan nasi putih 1, ayam goreng 1, roti canai 1. Kita punya web app tu tolong kirakan. EduFit Calorie. Ni hebatnya Hebatnya dia boleh sediakan satu app lah Jadi kalau kita minta, ini saya minta secara ringkas je dia boleh buat siap macam ni. Tapi kalau tuan-tuan dan perempuan rasa nak tambah lebih detail, boleh je tambah detail boleh tambah detail-detail yang lain kan. Mungkinlah takkanlah tiap-tiap hari nasi dengan ayam ni kan. Tukarlah dengan ikan ke, dengan udang, sotong ke kan. Boleh tambah Alright. Jadi kita buka juga kalau ada siapa-siapa nak tanyakan soalan, boleh saja tanyakan soalan. Ni saya tutup mani dulu dan kita pergi ke demo kita yang ketiga jadi kita dah buat calorie tracker live kan. Jadi yang ini saya nak tunjukkan kepada anda ada satu benda kalau anda gunakan Claude dalam browser kita tak nampak benda ni. Tapi kalau kita pakai dalam desktop baru kita akan nampak fungsi dia. Pergi dekat tepi ni dia ada tulis satu nama dia Cloud Cowork. Cloud Cowork Saya tekan kat sini. Jadi Cowork ni, Cowork ni memang ngeri Cowork ni memang ngeri. Sebab apa ngeri? Sebab dia boleh sentuh fail terus dalam komputer anda. Ini memang sangat dahsyat Cowork ni ada dekat kalau dekat desktop saja. Kalau masuk kat browser dekat Google Chrome, dekat Mozilla tak ada. Jadi kat sini, okey contoh ini kat sini saya dah setkan Claude dia boleh akses kepada folder video-video saya. Jadi dekat video tu lah dia boleh dekat folder tu lah ada video rakaman saya yang raw Jadi saya pilih yang tu. Saya punya video ni, okey. Dan dia akan minta lah allow Claude to change file in videos. Jadi allow jadi kata kita boleh tanya dia apa-apa video, apa-apa je soalan. Ada apa dalam folder ni? Ada tak AI yang yang ada dia punya software ataupun dia punya program dalam komputer kita boleh terus buat macam ni. Kalau anda pengguna AI yang power, anda akan belajar pasal API, tapi ini anda tak perlu belajar API pun, anda boleh buat minta dia sentuh anda punya file. Okey, ada dalam folder video ni ada banyak file rakaman. Kebanyakannya video MP4 dan MKV. Ada video 10 Mei, 17 Mei. Ini video-video saya lah Ada rakaman screen recording. Ada video-video lain. Recording acah buat slide kan. Lepas tu dia ada pula total size kan. Apa kita nak cuba minta kan. Boleh tak awak tengok file 10 Mei.mp4 dan bagi tahu apa isi video tu. Kita nak tengok boleh ke tak boleh ke tak ini saya belum ni lagi. Ini memang diambil masa lama sikit. Yang pertamanya, yang ini dia akan menggunakan AI dia punya model yang paling power lah. Tengok kat sini, dia menggunakan Opus 4.7.
Kalau kita buka ChatGPT tu macam ChatGPT yang paling tinggi lah. Model dia yang paling advance kan. Yang ni dipakai Opus 4.7. Jadi apa yang sebenar dia buat, nak tahu apa yang AI ni duk fikir, boleh je kita, dia tak bagi tengok dia tak bagi tengok apa yang ni. Jadi sebenarnya di sebalik tabir, dia tengah akses file di dalam saya punya komputer dan dia tengoklah apa video tu sebab saya minta kan. Boleh tak awak tengok file 10 Mei MP4 ni apa isi video. Jadi apa dia buat, dia convert semuanya dalam bentuk gambar, lepas tu dia run satu-satu kan. Oh, ini macam panjang dia ni kan. Memang akan cepat habislah token anda kan. Jadi kita hari ni kita tak ni lagi. Kita belum tengok lagi. Tengok ni. Dia kata saya dah extract frame dan audio berdasarkan visual. Video ni ialah rakaman talking head Shihan sendiri. Dia tahu. Pakai t-shirt hitam berlogo EduSpace, bini hitam dan mic RGB kat depan. Jadi sebenarnya Claude ni memang tengok kita punya video. Betapa powernya latar belakang gradient pink dan cyan. Nampaklah macam yang anda tengok sekarang ni, saya punya background kan. Dari frame ke frame saya tengok Shihan terus cakap ke kamera dengan gesture tangannya aktif, gaya straight to camera content video, bukan tutorial skill recording. Tapi saya tak boleh dengar audio. Environment ni tak ada whisper ataupun tool transcription yang boleh terus jalan. Ada beberapa pilihan. Saya cuba install whisper dalam sandbox ni. Ini saya tak nak lah. Saya tak nak. Dia akan jadi panjang. Shihan transcribe sendiri ataupun bagi gist apa yang dibincangkan, kemudian saya tolong ataupun extract lebih banyak frame. Betapa powernya apa ni Okey, tak apalah Kalaulah kita nak yang 10 Mei ni, kita nak minta dia file 10 Mei .mp4 ni tolong rename kepada 10 Mei Talking Head .mp4. Boleh ke tak boleh? Ni saya test ni. Tengok di tempat satu lagi ada komen ke tak? Dah rename. File tu sekarang 10 Mei Talking Head MP4. Kejap. Saya sahkan. Ada tak? Ada. File dia 10 Mei Talking Head. Dia tukar. Dia boleh tukar pula nama file dalam folder komputer kita. Kan? Kalau, jika anda pengguna AI yang pro, yang tahap tinggi, anda dah biasa dengan API. Jadi API ni, bagi macam saya pun, saya menggunakan API, benda ni tak terkejut. Dia boleh tambah file, dia boleh buka file, dia boleh pindah file, dia boleh delete file. Tapi yang ni, kalau macam API tu, anda kena belajar, macam ada melibatkan coding sikit lah kan. Dia tak boleh dalam fungsi chat. Tapi Claude Pro Cowork, dia boleh baca file anda, dia boleh rename file anda. Dahsyat tak dahsyat Mari kita tengok komen-komen. Banyak tu saya terlepas. Saya tak ni dah berke belum? Tengok ulang manik kat cowork dah. Ini bukan komen. Claude boleh link file dalam komputer ataupun Google Drive pun boleh. Dua-dua pun boleh. Tapi apa yang saya buat, apa yang lebih efektif, download Google Drive for desktop. Jadi Google Drive tu dia boleh stream lah sebagai local file kan. Jadi Claude tu akan access local file. Gitu Access hard disk boleh? Boleh. Boleh saja. Dalam apa-apa directory yang dia boleh tercapai. Jadi dia ada serampang dua mata. Dia sangat menakjubkan, menyettlekan kerja kita.
pada masa yang sama tolong berhati-hati juga. Mungkin yang ni kita nampak lah setakat tukar kita punya number file ataupun mengakses kan. Tapi mungkin kalau ada kerentanan keselamatan, ada masalah-masalah kan, tolong berhati-hati juga. Kalau nak bagi cloud ni akses file anda, saya cadangkan guna dia akan minta lah allow all ataupun allow once. Jadi kalau saya sedikit paranoid, guna allow once saja. Jadi sekali dalam projek tu je dia akan minta. Bila kita tutup cloud ni balik, bila kita buka dia akan minta permission yang baru. Itu lebih terselamat lah. Lebih selamat daripada kita buat secara pukal bagi je. Kita tengok komen yang lain. Dia boleh buat video. Boleh buat ke kalau video tu tak ada audio, lepas tu suruh buat nota berdasarkan video tanpa suara tu. Jenuh tu macam mana tu? Video tu tak ada audio, lepas tu suruh dia buat nota based on apa video tanpa suara tu. Mungkin tuan atau puan tengah menggambarkan video berbentuk macam rakaman slide ke apa kan, yang ada tulisan saja. Kalau kita tengok berdasarkan apa yang Claude buat ni, dia sebenarnya dia check frame demi frame. Jadi barangkali ni saya belum test lagi boleh cuba masukkan, dia akan tengok apa frame by frame. Boleh cuba daripada gaya dia dia gaya dia punya workflow tadi, dia akan tengok frame demi frame lah. Jadi kalau kita ada video rakaman ataupun video yang macam dia keluar tulisan-tulisan je tu kan, barangkali dia boleh cuba. Alright, jadi sekarang 9.42, saya mungkin nak bagi peluang kepada anda kalau ada nak tanya soalan. Kesian ChatGPT dengan Gemini memang saya cadang nak buka tapi tak ada pun, tak dapat buka pun. Saya nak tengok sama ada saya ada tak saya punya file saya semalam, file yang saya demokan kepada peserta saya di file Excel. Okey, ada. Okey. Saya restore balik sebab benda ni dalam recycle bin. Kalau Claude dah power, tak perlu subscribe ChatGPT ataupun Gemini, tu terpulang. Okey, ini soalan yang banyak jugalah orang tanya. Antara ChatGPT ataupun Gemini ataupun Claude kan. Okey, nak guna yang mana satu? Kalau tanya saya punya falsafah begini. Kalau tuan-tuan dan perempuan try, benda tu menepati cita rasa tuan-tuan dan perempuan. Output dia macam, aku buat kerja ni, terus settle. Tolong gunakan AI yang macam tu. Tapi disebabkan sebab saya kerja saya compare and contrast dan saya memberi cadangan, kalau tuan-tuan dan perempuan nak buat dokumen-dokumen rasmi, nak buat laporan SOP, nak buat minit mesyuarat, nak buat memo, boleh pakai Claude, boleh pakai Gemini. Dua-dua ni memang sangat hebat lah untuk dokumen-dokumen rasmi. Kalau nak buat benda-benda kreatif, nak brainstorming, ataupun nak buat skrip video, nak buat copywriting, nak buat caption social media, boleh pakai ChatGPT. Claude ni dia setakat ni saya nampak dia well good mix buat kita punya buat skrip social media pun boleh tahan juga bahasa dia. Bahasa dia dapat keluar dan casual. Kalau saya guna Gemini, dia sangat baku sebenarnya. Itu yang saya tak berapa ni sangat lah dengan Gemini. Okey, inilah satu benda yang saya nak demo kepada anda. Okey, kita pergi dekat yang biasa punya. Kita pergi, disebabkan ChatGPT dan Gemini sedia menunggu, saya pun tunjuk jugalah. Okey, saya ada satu file Excel dalam CSV. Apa inti dia? Ini data olok-olok je, bukan yang betul punya.
Dia ada data persatuan yang ada dalam negeri. Okay, persatuan belia dinamik, persatuan seni kreatif. Ya, dia pecah ikut negeri. Betul ada bilangan ahli, tahun ditubuhkan, kategori dan sebagainya. Ini ada lebih kurang 100 line. Ada 100 line. Apa yang saya akan buat, ini saya don't save. Saya akan campak masuk dalam ChatGPT, campak dalam Gemini dan campak dalam Claude. Hasil, tapi kalau nak pakai ChatGPT ataupun Gemini, kalau nak buat dashboard, tekan canvas. Button tambah ni, more, canvas. Okey, hasilkan dashboard interaktif berdasarkan data ini. Copy sama je. Paste, hantar dekat ChatGPT. ChatGPT tadi free. Gemini, saya pakai Gemini yang berbayar. Masukkan data yang sama. Kita ambil model yang tinggi sikit. Dan kita masuk juga dalam Claude. Hasilkan dashboard interaktif berdasarkan data ini. Alright. Okay, kita dah hantar ketiga-tiga. Bagi dia fikir-fikir dulu. Kita tengok ChatGPT. Jadi semalam apa yang saya discover dengan ni dengan peserta saya bila saya buat private consultation ni, kata Allah, tiba-tiba apa ni, dia keluar coding ni, satu apa pun tak faham kan. Sikit punya panjang tu, tak ada apa yang bermakna pun. Kan, tak ada apa yang bermakna pun. Jangan risau. Dia ada satu button yang anda mungkin tak nampak, dia ada tekan button preview warna putih ni. Tekan button preview. Dia akan keluarlah visualization. Tiba-tiba lah tak boleh dia tak izinkan. Tak apa. Kalau tak boleh, apa yang kita boleh buat, copy je keseluruhan kita punya ni, kod ni. Kita buka dekat notepad. Dan saya save. Alamak. Alright, saya dah save. Dan file yang kita dah import tu masuk aja balik dalam kita punya browser ni. Dia tak jadi. Ada masalah ni. Kenapakah ChatGPT? Dia merajuk tu, hari ni kita tak pakai dia. Kita ni balik, kita buat sekali balik. Ada tak keluar preview? Tak berjaya juga. ChatGPT dah merajuk, kita tak pakai dia hari ni. Tak ada mengapa, kita tengok AI yang kedua. Ini macam dashboard Persatuan Malaysia, Mei. Data keahlian, total persatuan apa? Total ahli 10,000. Negeri terlibat, purata ahli. Kalau dia boleh, kita boleh tukar negeri boleh, jenis kategori pun boleh. Ini semua pendidikan. Melaka ada satu, Sarawak ada satu, Perak ada satu. Pecahan kategori. Okey, kita letak semualah. Baru dia nampak. Selangor ada satu persatuan. Sabah ada satu persatuan. Kata, uish, lawa juga pecahan kategori dia. Ni disebabkan ni data olok-olok, kita nampaklah lebih kurang sama kan. Trend penubuhan tahun. Paling banyak tahun 2018. Senarai terperinci. Jadi, cun juga kan, cun jugalah kalau kita buat macam ni. Dia boleh collect data dan save data ke? Data collection kita kena buat sendiri tuan. Dan save data tu daripada yang kita dah collect tu, mungkin kita collect daripada Google Form ke apa ke, kita campak masuk ke dalam dashboard ni kan. Takat ni je lah dashboard yang Gemini boleh buat. Kalau anda suka tak ada masalah. Di belakangnya kod sama juga. Kodnya sama juga. Preview. Tapi mari kita tengok bagaimanakah Claude ini saya bukan puji ni, anda tengoklah sendiri Data dah baca 100 persatuan, 16 negeri, 12 kategori. Hari ni
Tadi dia dah tunjuk dah. Dashboard ni boleh view dalam Excel ataupun dalam Cloud saja. Boleh tengok dalam Cloud ataupun kita download dia punya file. Saya tak pasti kenapa malam ni dia tidak nampak. Dia tak berjaya visualize. Kita patah balik. Tak berjaya visualize. Alamak kan. Kadang-kadang tak ada masalah. Kalau tak dapat tengok di sini, mari saya buka berjaya tak agaknya. Nampaknya kena buat semula, tak ada masalah. Saya ada datanya. Data persatuan, masuk prom yang sama. Yang ni saya tak tunjuk Ni saya tak tunjuk. Kalau siap baru saya bawa saya punya ni ke tepi. Selalu ke dia pening macam ni. Okey. Kalau perasan, kalau kita pakai AI, kebanyakannya kita macam hari ni kan kita buat demo-demo, kita buat pada waktu malam. Bila waktu malam sebenarnya kita compete ke server penggunaan AI di Eropah dan juga Amerika. Jadi bila kita buat malam, kita compete lah dengan orang, kan orang Europe, orang Middle East pun belum, macam kat Timur Tengah pun belum habis lagi hari kan. Jadi dia akan pening lah. Dia akan pening, dia boleh jadi ke tak jadi. Itu tak ada apa masalah, itu hanya masalah kecil sahaja. Kalau saya masukkan saya punya dashboard balik di sini. Baik, data sudah sedia sepenuhnya. Okey, kita bagi dia masa sikit Kita compare balik. Ini hasil Gemini. Dia buat begini. Kita tengok sekali lagi mau ke tak ChatGPT ni. Kita buat yang baru. Hasilkan dashboard. Ini yang terakhir ni. Kalau tak ada tu mungkin bukan rezeki kita malam ni. File upload pending. Okey. Tadi kita buat tak apa menjadi Alright, kita tengok dashboard. Dashboard belum ni lagi, dekat cloud belum settle lagi. You reach 5 hour limit. Kalau kita pakai model yang tinggi, dia akan dia akan ada limit sebenarnya. Gemini pun sama. Kalau Gemini yang berbayar, ketika banyak pakai, dia akan buat coding ini dia banyak pakai resource, dia ada buat coding. Itu yang dia sedikit berat sikit tu Yang ni pun dia tak berapa keluar sangat. Mari saya check kalau ada sampel dari semalam. Transkrip. Ini daripada semalam. Ni dashboard dia. Hasilkan dashboard untuk data ini. Dia punya prompt sama saja. Tapi nasib baik ada buat Dia buat semalam. Jadi lawa juga kita boleh download file ni. Tak ada masalah Kita paparkan pada bos. Alright Jadi tuan-tuan perempuan, ini sahaja saya punya demo untuk malam ini. Tapi apa yang extension daripada ini, demo-demo ni hanya sebahagian daripada apa yang kita buat. Kita buat. Sebab yang ni kita hanya belajar satu bahagian saja, iaitu bahagian teknikal. Kita kenal, okey, ini AI ni dia boleh buat ini. Tapi kita tak tahu ada benda yang satu lagi mengenai AI, iaitu workflow. Cara kita menggunakan AI tu, apakah cara fikir yang betul kita menggunakan AI. Yang ni kita akan buat satu kelas pada hujung minggu ni. Kita punya harga early bird nak tutup dah, kita tutup pukul 10 pagi esok. Kita bukan 100% fokus untuk buat kita punya slide saja.
Saya ada dua objektif untuk kelas hari Sabtu ni. Yang pertama, ya betul, kita akan explore AI untuk menggunakan slide. Tapi apakah yang lebih penting ialah bila anda buat slide tu, orang faham ke tak slide kita tu? Kalau anda buat slide untuk kita nak menyampaikan maklumat, anda cikgu, anda nak membentangkan data-data pada bos dan sebagainya kan. Bos faham tak kita punya slide? Maksud faham tu apa? Bila tengok tu, adakah idea-idea kita menambat hati ke tak? Kadang-kadang bila kita buat pembentangan, design gempak kan, tapi idea tak power kan. Bos tak berapa jelas. Jadi ini apa yang kita nak ajar hari Sabtu ni, macam mana kita nak cari idea, dan bila kita dah buat slide dengan idea tu, kita macam mana kita nak bagi kita punya slide tu bulletproof. Katakanlah bila dalam pembentangan tu bos kita nak tembak kita. Nak tembak idea kita, nak perincikan kita punya idea kan. Tiba-tiba kita macam blank kan. Kita tak ada jawapan untuk nak jawab kan. Jadi inilah kursus untuk anda Kita nak bagi slide pembentangan anda bulletproof. Bila orang tengok anda punya slide, orang tengok meyakinkan, orang rasa macam aku nak buat projek ni dengan kau kan. Jadi inilah apa yang kita akan buat pada hari Sabtu ni. Kita boleh juga minta AI untuk fahamkan gaya pemikiran bos anda. Kemudian kita bolehlah buat slide pembentangan yang 100% ikut kepala otak bos anda. Jadi bila bos tengok slide yang ikut cara dia fikir, itu memang mudahlah kita lulus kan. Kita minta lah apa pun, insya-Allah boleh lulus dalam limit dia lah, dalam limit dia Jadi saya akan ajar macam mana cari dan susun maklumat menggunakan AI. Ramai orang dia cari maklumat melalui Google saja, padahal AI boleh tolong dia cari maklumat, compare and contrast maklumat pun boleh. Jadi ada teknik-teknik prompt yang kita akan fokuskan. Nombor 2, saya akan ajarkan macam mana teknik menggunakan AI sebagai kita punya thinking partner. Dia tanya soalan-soalan yang power. Macam mana nak menghasilkan kita punya slide pembentangan ni, slide pembentangan yang bulletproof. Kita boleh readykan pula bila kita nak buat slide pembentangan ni, kita boleh expect apa soalan yang bos nak tanya dan apa jawapan kita nak bagi. Kalau jawapan yang AI bagi itu tak power, macam mana kita nak bagi lagi power? Ini yang kita nak ajarkan. Kemudian yang paling yang tak kurang pentingnya, yang mungkin ramai kita yang gagal ialah nak buat slide yang cantik dengan nak buat slide yang boleh guna kan. Slide yang boleh guna, dia boleh cantik, tapi tak semestinya dia punya isi tu yang sama penting dia. Dan kita akan explore juga guna Gemini, Kimi dan Gamma dengan peranan yang betul. Ini workflow ini kita ajar dalam kita punya kelas pada hari Sabtu ini. Harga normal RM75, tapi early bird kita akan tutup esok. Tutup esok 10 pagi, harga RM49. Kelas ni 3 jam. Kita akan bagi anda recording bila dah habis. Kalau tak sempat ke ada apa ke kan, ada apa-apa hal, kita bagi recording Tapi apa pendekatan saya yang utama ialah saya bukan bagi lecture 100%. Saya bukan demo 100%. Jika anda ada situasi kerja yang spesifik untuk anda, kita akan terus buat dalam kelas tersebut. Ini lain daripada mungkin orang-orang lain sebab tugas saya bukan setakat nak bagi anda faham, anda boleh buat sendiri dan output tu anda simpanlah. Anda simpanlah, bukan setakat kita buat kelas, bagi recording, bagi nota sikit ataupun bagi prompt sikit. Itu bukan cara saya. Saya nak kita terus buat slide slide terus pada malam tersebut. Anda boleh buat untuk masa depan. At least dia punya workflow tu anda tahu. Kan? Bagaimana cara fikir daripada kita nak cari maklumat, sampailah kita keluar menghasilkan slide, dan apa pula nota-nota kita selepas slide tu. Bagi siapa nak mendaftar, link ada dekat ruangan bio.
Ada macam-macam link kat situ, boleh tengok kelas buat slide. Kelas buat slide. Harga early bird hanya sampai esok pukul 10 pagi. Lepas tu kita akan tukar harga normal RM75. Jadi daripada saya, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan dan puan-puan. Minggu hadapan kita mungkin kita mungkin ada satu saja sesi live pada minggu hadapan. Kita akan buat pada hari Khamis kerana saya outstation minggu hadapan. Jadi bagi siapa yang nak dapat tutorial-tutorial, saya ada sediakan dalam grup WhatsApp. Kat situ saya ada upload video. Saya tak publish kat tempat lain, saya publish kat situ saja untuk tatapan orang dalam Edu Space AI Radar. Sekian daripada saya, sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.